kita perlu mengejar dan bukan menantikan kejayaan datang kepada kita. Faham. Itu. Kita mengejar, jangan hanya tunggu. Jangan menunggu, tapi kita perlu mengejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Berani. Kembali kita lagi dalam TV Perpaduan, wadah penyatuan. Seperti biasa, dalam TV Perpaduan kita akan kongsikan kisah-kisah menginspirasikan perpaduan bagi mengukuhkan lagi perpaduan di negara kita. So, untuk tetamu kita pada episod kali ini adalah daripada Pengarah Negeri, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan. Pengalaman yang dah tentu dalam jabatan ni. Jabatan ni boleh lalu banyaklah pengalaman untuk kita kongsikan lah. Yang pertama ialah dari segi pengalaman kerja lah, dalam berhubungan dengan komuniti. Sebab kita banyak berurusan dengan pukul tetangga, dan juga kita ada tadika perpaduan dan sebagainya. So pengalaman ini sebenarnya membantu kita menaik taraf ataupun menambah baik skill komunikasi kita lah. Okey, betul. Terutama dengan NGO ni, rukun tetangga. Kerana dengan skill yang baik komunikasinya, penampilan dan juga kaedah berkomunikasi lah, sama ada berbentuk persuasif ataupun menyantuni mereka semua supaya mereka dapat bersama kita lah, membantu di lapangan untuk memperkasakan komuniti lah, perpaduan yes, dan keselamatan lah. Okey, Cik Syukri, berbalik pada topik kita tadi tentang kebudayaan. Bila sebut kebudayaan tu, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran Cik Syukri? Okey, ni pandangan saya ni. Kejayaan ni sebenarnya sangat subjektif. Kadang orang berkata pasal kejayaan, berjaya menjadi orang kaya, ataupun dia menang dalam satu pertandingan. Itu pun kejayaan. Juga kejayaan mungkin dalam bentuk kemahiran. Kan TVET kan, mana yang tak dapat masuk universiti, mereka akan cuba untuk memohon dengan ni lah, vocational dan sebagainya. Itu juga satu kejayaan. Bila mereka ada skill, mereka akhirnya nanti dapat menjalankan perniagaan berdasarkan skill yang ada. Contohnya bidang air conditioning, bidang otomotif dan sebagainya. So dalam hidup ni, manusia dikenakan kemahiran masing-masing, kebolehan. Setiap individu berbeza dari seorang pada seorang yang lain. Jadi maksudnya kalau yang belajar TVET tu cakap dia tak berjaya, itu salah lah. Salah. Malah kadang-kadang mereka sangat berjaya, mendapatkan yang lumayan. Lumayan kan. Masa sekarang ni kita dah macam-macam ada. Betul. Pendidikan TVET, sekolah TVET. Tetapi apapun, setiap daripada kita, terutama anak-anak muda, perlulah mengejar dari aspek akademik. Walau apa pun berjaya dalam TikTokers ke, influencer dan sebagainya, aspek pendidikan sangat penting. Perlu habiskan SPM dulu ataupun masuk universiti ke kalau dapat kan, supaya bila kita ada ilmu, insyaAllah cara percakapan kita, approach kita dengan komuniti, dengan public berbeza daripada kita tidak mempunyai ilmu secara formal akademik. Dan kejayaan ni sebenarnya apa saja usaha yang kita lakukan itu mencapai matlamatnya, sama ada dalam bentuk pelajaran, keluarga, ataupun apa sajalah cara hidup kita. Itulah kejayaan. Jadi apa maksud definisi kejayaan Encik Syukri tu? Definisi yang sebenar bila kita sihatan kita yang bagus pun kejayaan. Kita bahagia dalam hidup pun kejayaan kan. Betul. Tak mesti kita punya wang yang banyak, tapi kita tidak ada masa dengan keluarga.
Hidup kita macam selalu mengejar masa, sedangkan kita dah mempunyai aset yang banyak. Ada juga yang berlaku macam tu. Okay? Mereka suka melihat dari aspek penilaian orang lain terhadap mereka. Sedangkan mereka sebenarnya sudah mencapai satu tahap dan sepatutnya boleh dibanggakan. Dan ada yang banding-bandingkan dengan seorang yang lain. Satu perkara yang patutnya tidak bagus. Kita perlu ada rasa bersyukur di atas apa yang kita nikmati dan kita capai. Betul tak? Betul. Jadi dalam pengalaman Cik Syukri, apa benda yang perkara lah paling kecil ataupun tapi memberi impak yang besar untuk mencapai kejayaan ini sebenarnya? Ni tak perlu buat benda-benda yang wow factor pun. Kadang kita membaca 10 minit satu hari pun. Macam ada inisiatif Kementerian Perpaduan tu meningkatkan lagi 10 minit membaca. Ya, dan kita juga mungkin senyum pun, sebab senyum ni pun satu PR yang baik sebenarnya. Senyum boleh Cik Syukri? Senyum PR yang baik yang kita, tapi kalau kita hormat tiba-tiba senyum, tak hormat, senyum pada waktu dan kita hormat seorang pun satu PR yang baik. Betul. Pada orang Jepun kan, PR yang baik untuk kita berkomunikasi. Dan sebenarnya boleh apa saja kita lakukan secara positif akan memberikan impak yang baik kepada kita sendiri lah. Orang akan nampak, melihat kita sebagai satu sosok yang boleh mereka bekerjasama, memberi sokongan dan sebagainya. Boleh Cik Syukri kongsikan tak? Kalau Cik Syukri boleh kongsikan amalan yang Cik Syukri lakukan. Okey. Mungkin sebelum ni ke ataupun seharian Cik Syukri. Okey, saya sentiasa recall lah apa yang kita buat. Sama ada semalam ataupun 2 hari lepas. Ataupun yang sebelumnya. Kita recall balik apakah yang kita telah lakukan dan kita muhasabah diri lah. Waktu bila tu Cik Syukri recall? Semalam ke? Ataupun masa bawa kereta. Tiba-tiba je dia akan datang dan kita cuba perbaiki balik. Effort kita tu. Kita jangan buat benda yang sama. Jangan. Boleh muhasabah dirilah. Sama. Biasa retrospektif katanya gitu. Dan kita perlu sentiasa meningkatkan lah efisiensi terutama dalam kerja seharian kita. Dan saya satu lagi cuba sebaiknya untuk menepati masa sebab mungkin yang lepas kita ke sekolah pun terlewat kan, bangun lewat, so kita nak ni balik, kita nak counter balik apa kita lakukan dulu. Kita jangan ulangi benda sama. Satu lagi, kita jangan ulangi benda sama yang silap. Dan budaya mengikut ataupun kepengikutan ini, kalau ikut benda yang bagus, okey. Kalau kita selalu ikut tradisi yang tak bagus, itu yang tak bagus sebenarnya. Ramai yang kadang suka ikut benda yang tak bagus, maksudnya mengikut orang buat macam tu buat, tapi tak tahu apa yang dia buat. So sejak daripada kita tak anak-anak remaja kita lah, muda-muda anak muda ni perlu mengutamakan pelajaran lah daripada yang lain. Kena pelajaran tu paling penting sekali, nombor 1. Yang pertama dulu, barulah pada hobi-hobi yang lain lah. Susah macam mana pun Cik Syukri, pelajaran yang nombor 1 lah Cik Syukri. Dah hormat kedua bapa lah, dah tentu. Dan sejak saya dekat dengan amalkan agama lah, praktik dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Kepada penonton di Paduan, itulah apa yang sedikit yang dikongsikan Cik Syukri. Baik, sebelum kita gali lagi lebih dalam pengalaman Cik Syukri bersama dengan kejayaan dalam perpaduan ni, kita rehat dulu sebentar. Kembali lagi kita dalam TV Paduan Wadah Penyatuan. Jadi bersama kita lagi Cik Syukri, Pengarah Jabatan Peranan Negara dan Imigrasi Nasional Wilayah Putrajaya. Jadi tadi kita ada kongsikan kejayaan dalam perpaduan, dan yang paling penting sekali adalah pendidikan untuk Cik Syukri. So Cik Syukri, untuk yang kali ni saya tanya, ada yang kata untuk capai kejayaan tu lebih mudah, sukar berbanding kegagalan. Apa pendapat Cik Syukri sebenarnya? Okey, Syafiq, sebenarnya pada saya lah, untuk pengalaman hidup saya rasa untuk berjaya tu tidak rasa sukar mana. Okey. Sebenarnya sebab apa?
bila kita ada stigma ataupun pemikiran dalam fikiran kita, rupanya dulu kita belajar di sekolah menengah kan, subjek matematik, subjek bahasa Inggeris, kadang kita rasa alamak kan, susahnya kan, Tambah yang subjek yang tak suka. subjek yang tak suka, dengan cikgu-cikgu sekali pun tak suka. Tak suka, betul. Seolah gitulah. Tapi kita kena ubah persepsi dalam diri kita supaya kita reverse teori lah. Daripada susah, kita fikir kaedah yang untuk memudahkan dia lah. Jangan kata ia sebagai masalah, tapi sebagai satu cabaran. Bila ada cabaran, kita akan cuba mengatasi cabaran tersebut lah. Seperti saya, based on pengalaman lah ya. Saya pun mengalami apa perkara yang paling sukar? situasi kesukaran juga dalam hidup lah. Ada aspek untuk mencapai tahap apa yang saya ada sekarang. Saya struggle dalam diri saya sebab dulu mungkin kita tak ada satu kesedaran untuk akan datang apa yang kita nak jadi kan. So, kita dah melalui proses hidup, kesukaran hidup, saya perlu menjadi orang macam ni, saya akan jadi seperti orang ni, saya jadikan satu idola, saya perlu jadi macam ni. Saya tak perlu selama-lama jadi macam ni. Boleh tahu idola Cik Syukri? Idola kalau dia sukanya ramai lah. Untuk ini Chong Wei, kalau dia sikit bola sepaknya, saya tengok Ronaldo. Ronaldo Dia tawan bola sepak sebab dalam skill yang luar biasa dan semangat yang sangat jitu lah untuk berjaya dalam apa juga perlawanan lah. Dari segi kepimpinan pun ramailah tokoh-tokoh negara berjaya dari segi aspek perniagaan dan sebagainya. So kita boleh ambilkan contoh lah. Jadikan satu perangsang stimulasi kepada kita lah untuk berjaya dalam hidup lah, InsyaAllah. So pada saya, kejayaan tu lebih mudah daripada kegagalan, tapi perlulah ada strategi betul, formula yang betul, ada untuk kita perbaiki. Yang paling penting kita lakukan berulang kali. Bahasa Inggeris ada sebut the beauty of repetition. Ataupun kata mudahnya panggil practice makes perfect. Itu yang selalu kita dengar. So yang paling penting kita ulang berkali-kali satu perkara yang kita anggap susah. Macam doa-doa pun kita ulang-ulang, insyaAllah akan ingat. Kita hafal lah. Tiada perkara yang mustahil dalam hidup. Yang penting kita berhendak untuk mencuba. Ulang-ulang banyak kali. Thomas Alva Edison, ingat belajar dulu dia buat mentol kan, lampu buat sekali tak jadi, buat tak jadi, adalah dia buat jadi. Tengoklah macam lampu dalam tu dia pun hasil daripada ciptaan dia yang kita boleh manfaatkan sampai hari ini. Begitu juga dengan tokoh ni lah, Wilbur Wright, Tommy Wright, terbang cuba sampai itu sekali. Dan saya sangat teruja lah dengan negara Jepun sendiri. Syarikat otomotif telah Perang Dunia Kedua, negara Jepun masa hanya 30 tahun untuk berjaya pada hari ini. Otomotif dia kalah dalam peperangan dengan Amerika Syarikat, tapi dia berjaya menawan dunia dengan produk buatan dari Jepun. Betul. Kereta, telefon, telefon. Betul. So inilah yang menginspirasikan semua. Sepatutnya tuan-tuan perempuan semua juga boleh menginspirasikan kejayaan ini. Mungkin Cik Syukri boleh kongsikan formula ataupun rahsia Cik Syukri. Yang pertama, saya tak suka menangguhkan kerja. Jadi saya tak cukup terpacu masa. Kita buat secara berulang kali dan kita sentiasa kalau di kelas kan, dalam satu kelas Bedik Darjah ataupun di tangga perpaduan lah. Ujung tu dipanggil refleksi. Dah habis kelas satu sesi dipanggil refleksi. Yang mula-mula tu dipanggil set introduction untuk menarik anak-anak pelajar-pelajar supaya minat pada apa yang diajar oleh guru. So yang lain dipanggil refleksi. Refleksi kita nilai balik apa yang kita lakukan sepanjang hari itu. So itu saya lakukan lah. Dan saya sentiasa berimajinasi. Saya sentiasa memikirkan sesuatu. Aku nak buat apa? Aku nak jadi apa? Dan saya cakap cuba sesuatu sampai berjaya. Sampai mendapatlah apa yang... Sama ada dalam kerja seharian, kita katakan nak buat apa ya, sesuatu yang baru lah, inovasi dan sebagainya. So kita, insyaAllah kita boleh berjaya. The power of dreams, kata maksudnya bila contohnya kita berangan setinggi langit, kalau yang jatuh pun kita jatuh ke awal. Kita kena ada usaha. Impian penting. InsyaAllah akan menjadi kejayaan.
Kalau kita bercakap tentang kejayaan negara kita lah, sebenarnya perpaduan tu penting tak? Perpaduan kaum tu untuk memupuk kejayaan negara kita ni sangat sebenarnya. penting, Syafiq. Negara kita Malaysia masyarakat majmuk, dan menurut kajian pihak jabatan kita ada 214 suku kaum etnik di seluruh negara. Sabah, Sarawak, Semenanjung. Kita nampak macam 3 kaunti besar saja kan, tapi sebenarnya ramai. Dan kerencaman ini merupakan satu cabaran pada negara kita Malaysia. Tapi kita dapat lihat pada hari ini, negara kita Malaysia walaupun majmuk, tapi merupakan negara model masyarakat majmuk terbaik di dunia. Dan tahun lepas Global Peace Index kita yang tangga yang ke-10, top 10 tahun ni yang 13 lah, tapi masih yang terbaik lah. Walaupun perbezaan ketara, agama, kebudayaan, adat dan sebagainya, tapi itu bukan satu yang menghalang untuk kita bersatu padu. Dan perpaduan ni sangat penting. Bila ada perpaduan, kan ada keselamatan. Bila ada perpaduan, semua rakyat boleh bekerja, mengejar impian pelajaran, sektor ekonomi, boleh beribadat. Dan bila ada perpaduan, mereka akan berkolaborasi. Dan ada inovasi. Sebab masyarakat, contoh Melayu Ceria, masing-masing ada skill masing-masing, ada kecenderungan masing-masing. So akan disatukan, maka terhasillah satu inovasi untuk memajukan negara kita Malaysia yang bercintai. Boleh Cik Syukri kongsikan tak apa yang telah dibuat ataupun dilakukan oleh Jabatan Perpaduan Negara Institusional untuk memupuk lagi perpaduan ni? Sebenarnya kalau nak cerita terlalu banyak lah. Kita jabatan ni bila Sabtu Ahad kita juga bekerja. Telah menyatuni pimpinan rukun tetangga, komuniti, menjalankan pelbagai program aktiviti. Dan pihak Jabatan Perpaduan telah terlalu banyak lah melaksanakan program aktiviti. Salah satunya adalah sambutan perpaduan lah. Merupakan platform yang terbaik untuk kita meningkatkan lagi bersama-sama kesefahaman, perpaduan antara masyarakat berbagai kaum dan satu program. Semua kita dapat mengenal lah. Bulan ni ada SMP. InsyaAllah untuk perpaduan Putrajaya sendiri kita akan adakan program sambutan perpaduan pada 27 dan 28 September 2025 lah. Hujung bulan ni lah Cik Syukri. Hujung bulan ni. InsyaAllah jadi semua dijemput ramai-ramai ke Kompleks Futsal Muqtada Hari Presiden 18. Presiden 18 dekat je. Dekat saja. Okey, boleh kongsikan aktiviti yang menarik? Antara yang kita nak highlight ialah rumah kami lah. Okey. Kita akan tampilkan 5 rumah kami, Melayu Cina Pilihan, Sabah Sarawak lah. Sarawak. Sebab kita peringkat negeri. Itu yang kita dapat. Boleh. Tunjukkan dan kita ada Food Unite. Makanan dari pelbagai etnik. Boleh dicubalah disebut. Ada Fun Walk. Ada mana kadang-kadang tak bisa perpaduan, ada karakter perpaduan, ada bicara perpaduan, macam-macam lagi lah. Saya jumpa anda di sana. Baik. Untuk warga Putrajaya jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama kita raikan ke majmuknya rakyat Malaysia. Okey, sebelum kita sambung lagi, kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita akan sambung lagi. Baik, kembali kita lagi dalam TV Paduan Wadah Penyatuan. Kita nak borak lagi dengan Cik Syukri tentang kejayaan dalam perpaduan. Okey, Cik Syukri, saya nak tanya sikit lah. Macam kita, kalau kita nak test lah level perpaduan kita kat orang Malaysia ni, terasa kita nak test dari segi apa? Adakah daripada segi sambutan mereka ke, time event ke, time program, time kenduri ke, ataupun time bola sepak, di mana kita nak test level perpaduannya Malaysia ni? Semua tu boleh kita uji. Semua dalam masukan, bola sepak, semua kau dapat menonton, menyokong lah pasukan negara kita. Walaupun berbeza kaum dan sebagainya, mereka akan menyokong. Akan terus menyokong. Akan menyokong atas nama negara Malaysia yang tercipta. Akan menyokong.
akan menyokong insya-Allah. Jadi pentingnya sebenarnya sukan ataupun program-program untuk menyatupadukan. Apalagi program kemerdekaan, oleh tentu akan timbul rasa semangat. Baru ni kita sambut ni kan? Baru kita sambut. Cikgu ada tengok pergerakan dalam TV saja. Dalam TV sajalah. Tak berpeluang lagi untuk datang ke Putrajaya walaupun bekerja di sini. Aura yang berbeza bila kita berada di lapangan, menyaksikan sendiri kan depan mata sambutan Hari Kebangsaan yang ke-68 tahun. Betul. So kat situ kita boleh tengok warna-warninya, warna-warni dan sangat unik berbanding negara lain di dunia. Sebab foreigner yang datang untuk menyaksikan sambutan itu pun memberi komen bahawa wow, sangat berbeza. Bukan saja perarakan pasukan beruniform, tapi ada kebudayaan, ada persembahan, ada nyanyian, kan? Betul-betul di sepanjang perjalanan slot tersebut lah. Betul. Ini sesuatu yang sangat unik. Malaysia adalah sesuatu yang unik, sangat unik dan sangat berbeza lah. Kita seharusnya mencintai negara kita, Malaysia yang tercinta lah. Okey. Jadi maksudnya paduan tu menjadi syarat wajib lah bagi kejayaan wajib untuk negara Malaysia. Tanpa ada semangat perpaduan, maka sudah tentulah kita akan menyaksikan sebuah negara itu berada dengan tidak aman. Bila tidak aman, tidak bersatu padu, tidak faham, tidak hormat, tidak terima antara satu sama lain, maka itu satu barrier ataupun satu penyebab untuk negara tersebut tidak berkembang dari segi ekonomi, tidak maju segi ekonomi, tidak ada perpaduan yang sangat tinggi lah, dan tidak ada keselamatan lah. Betul. Betul. Kalau tak ada kesefahaman antara kaum satu sama lain, perkataan perpaduan yang sangat penting. Satu perkataan perpaduan tu makna yang besar. Kita mungkin kita dapat melihat di mana-mana, di stesen bas, LRT dan sebagainya, ada pelbagai kaum, tapi mereka tidak bertegur sapa kan. Mereka mungkin main handphone dan sebagainya. Tapi sebenarnya gini, tak bertegur sapa tak penting mereka tidak hormat, tidak menerima kawan-kawan lain. Yang paling penting tidak ada pergaduhan. Itu yang paling penting. Mungkin Cik Syukri ada tips sikit lah kepada orang di luar sana macam mana nak pupuk perpaduan tu kan. Perpaduan bermula bukan dia kita pergi program baru nak pupuk perpaduan kan, betul peringkat awal usia sebenarnya. Perpaduan dipupuk peringkat awal usia, peringkat taska, peringkat tabika lagi. Ibu bapa, guru-guru sendiri perlu memberi satu pelajaran ataupun didikan yang berguna tentang penting perpaduan dan pentingnya sejak kecil hubungan yang baik antara engkau, hormat mereka, hormat kawan lain, kebudayaan dan sebagainya. InsyaAllah bila mereka dewasa nanti, mereka sudah tahu bila masuk universiti dan sebagainya, tak ada lagi masalah untuk duduk satu dorm dan sebagainya kan. Kalau tak, dia akan jadi rasa janggal lah. Maksudnya dari kecil dia kena faham perbezaan yang ada di Malaysia ni, kaum sebab kita negara majmuk, kena menerima. Kita tak boleh lari daripada kenyataan ini. Kena terima dan kita proceed lah dengan apa yang ada. Paling penting perlu menghormati lah. Okey, Cik Syukri, mungkin yang terakhir boleh Cik Syukri sharekan atau berkongsikan kepada anak muda di luar sana, pesanan Cik Syukri untuk mereka. Yes. Kejayaan ni sebenarnya mudah je. Untuk capai kejayaan tu. Kita perlu mengejar dan bukan menantikan kejayaan datang kepada kita. Faham. Kita mengejar, jangan hanya tunggu. Jangan menunggu, tapi kita perlu mengejar untuk mencapai kejayaan. Dan never give up. Pesanan daripada saya, jangan give up. InsyaAllah setiap usaha saya yakin akan ada kejayaan. Tawakal merupakan satu perkataan yang merujuk kepada berdoa selepas kita berusaha. Jangan kita berdoa tanpa berusaha.
Usaha masih kena ada. Kena ada usaha dan berdoa. That is tawakal. InsyaAllah boleh berjaya. Cuba. Okey, baiklah. Kepada anak muda luar sana, kena mengejar, jangan hanya terus menanti. Kerana nanti tak terkejar, tak berjaya. Tak berjaya, Cik Syukri. Okey, saya rasa itu saja, Cik Syukri. Okey, terima kasih untuk topik kali ini. Mungkin nanti kita akan jemput lagi, Cik Syukri. InsyaAllah. Kita kongsikan lagi tentang tajuk yang lain pula. Okey, baiklah, terima kasih Cik Syukri kerana sudi bersama TV Paduan kita. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, jangan lupa subscribe TV Paduan dan follow semua sosial media Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional di Instagram, Facebook, di TikTok untuk mengetahui lebih lanjut tentang perpaduan di negara kita. Okey, sampai di sini saja. Komen di bawah nak tajuk apa lagi untuk episod yang akan datang. Baiklah, di sini saja TV Paduan, wadah penyatuan.